Sorakan orang ramai memenuhi udara dengan penuh jangkaan apabila detik itu tiba. Pintu pagar terbuka luas, memulakan kiraan detik menuju 8 saat paling mendebarkan dan berbahaya dalam sukan. Mengamuk keluar dari pintu pagar, datanglah lembu jantan itu, berpusing dan menendang dalam keadaan marah dan duduk di atas 2,000 paun otot yang mengamuk. Dan Siniu ialah seorang koboi yang tenang dan berpengalaman. Tangannya yang bersarung, tangan menggenggam erat tali pegangan pada lembu itu. Talian hayatnya dalam kekacauan itu. Glenn Keely terus berpaut dengan penuh yakin, berpaut bermati-matian. Tubuh veterannya menyerap hentakan, sentakan, dan hayunan marah dari binatang besar yang sedang ditungganginya. Detik-detik terasa seperti satu keabadian apabila dua kehendak degil bertembung. Lelaki dan lembu jantan bertarung untuk menguasai. Sementara orang ramai bersorak memberi semangat dengan penuh keterujaan. Akhirnya, dan terlalu cepat, Glenn terjatuh, tetapi tidak sebelum buzzer berbunyi dengan kuat dan jelas. Dia sempat bertahan sehingga buzzer berbunyi, tangan dikepal dan diangkat tinggi. Glenn bangun dengan gembira untuk berhadapan dengan sorakan penonton. Dia telah menyahut cabaran itu dan berjaya mengatasinya seperti yang selalu dia lakukan. Ini adalah rumah kedua Glenn. Ini adalah sukan kegemaran beliau. Dia adalah Raja Rodeo dan dia memang dilahirkan untuk beradu di sini. Sehinggalah pada satu hari yang menentukan, pada tahun 2000, apabila satu kemalangan kecil ternyata membawa salah satu bab paling menyedihkan dalam sejarah sukan menunggang lembu profesional. Apa yang berlaku kepada penunggang lembu profesional ini pada detik-detik terakhir yang menakutkan itu? Sertai kami ketika kami membongkar butiran tragis tentang apa yang akan menjadi kematian pertama dalam sejarah acara penunggang lembu profesional. Sejak saat Glenn Keely melangkah ke dunia rodeo, dia ditakdirkan untuk mencapai kehebatan. Glenn Keely dilahirkan dalam sebuah keluarga di mana rodeo bukan sekadar sukan, tetapi satu cara hidup. Legasi keberanian dan semangat untuk menunggang lembu jantan mengalir dalam darah mereka dan akan menentukan laluan kerjaya Glenn seumur hidup. Keluarga Keely bukanlah asing dengan bahaya menunggang lembu jantan, terutamanya selepas satu peringatan yang amat nyata muncul pada tahun 1994 apabila abang Glenn, Jason, hampir kehilangan nyawanya dalam satu insiden menakutkan dengan seekor lembu jantan. Namun, pengalaman hampir maut ini tidak menghalang keluarga tersebut. Sebaliknya, ia mendorong mereka terus maju. Pemulihan ajaib. Jason dan kembalinya ke acara menunggang lembu jantan telah memberi inspirasi kepada Glenn dan seluruh keluarganya, termasuk ibu bapanya, saudara perempuannya, dan 5 orang saudara lelaki. Semua mereka pernah berhadapan dengan lembu jantan di gelanggang pada suatu ketika dalam hidup mereka. Walaupun pencapaiannya yang cemerlang dan penghormatan yang diterimanya, Glenn tetap rendah diri dan mudah didekati. Beliau menjadi sumber sokongan kepada penunggang-penunggang yang sedang meningkat naik, sentiasa bersedia untuk membantu atau memberi nasihat. Dalam dunia rodeo Kanada, Glenn dengan cepat menjadi legenda. Pada usia 12 atau 13 tahun, semua orang mengenalinya sebagai budak yang pandai menunggang. Pada usia 14 tahun, dia ialah juara acara menunggang setia. Bintangnya yang sedang naik tidak berhenti di situ. Pada usia 18 tahun, dia telah merangkul gelaran juara acara menunggang lembu jantan, menjadikan dirinya sebagai satu kuasa yang harus digeruni. Kepada mereka yang mengenali sukan ini, dia seperti Michael Jordan dalam bola keranjang. Bakat luar biasa yang hanya muncul sekali dalam satu generasi. Tetapi tidak seperti bola keranjang. Tiada masa rehat dalam sukan menunggang lembu jantan. Tiada strategi 4 penjuru. Tiada rehat separuh masa. Tiada pilihan untuk menyerah kalah. Hanya ada seorang koboi, seekor lembu jantan yang marah, dan 8 saat yang amat denting. Bagi mereka yang tidak biasa dengan rodeo, ini adalah beberapa asas dalam sukan menunggang lembu jantan. Penunggang akan memegang tali pegangan lembu jantan dengan satu tangan dan mesti kekal di atas lembu jantan yang meronta selama 8 saat penuh. Pemasa hanya bermula apabila lembu keluar sepenuhnya dari kandang dengan menolak pintu hingga terbuka menggunakan bahunya. Tangan bebas penunggang mesti sentiasa diangkat. Jika penunggang menyentuh lembu atau diri sendiri sebelum 8 saat berlalu, mereka tidak mendapat sebarang mata. Setiap percubaan akan diukur masanya sehingga penunggang menyentuh tanah atau lembu dengan tangan bebas mereka. Untuk layak, penunggang mesti kekal berada di atas lembu selama 8 saat penuh sambil mengayunkan kaki secara berirama. Jika penunggang gagal kekal di atas selama 8 saat, mereka tidak menerima sebarang markah. Markah sempurna dalam sukan menunggang lembu jantan ialah 100, dengan 50 mata diperuntukkan kepada penunggang dan 50 untuk lembu jantan. Para hakim menilai penunggang berdasarkan keupayaan mereka untuk terus mengawal tunggangan, dan lembu jantan dinilai berdasarkan betapa agresif dan sukar dijangka mereka. Untuk memastikan keadaan tetap adil, jika seorang penunggang mendapat lembu jantan yang tenang dan jinak, mereka akan diberikan peluang menunggang semula. Tunggangan selama 8 saat ini menguji segalanya. Kemahiran, keatletikan, kawalan, kekuatan, keberanian. Inilah yang menjadikan sukan menunggang lembu sebagai sukan ekstrim seperti yang kita kenali. Hanya ada satu markah sempurna dalam sejarah sukan menunggang lembu, dan itu berlaku pada tahun 1991 bersama Wade Leslie dan lembu Wolfman's Call di acara Persatuan Cowboy Rodeo Profesional di Washington. Namun, di dalam hati ramai orang, jika pernah ada penunggang yang mampu mengulangi pencapaian sedemikian, dialah Glenn Keely. Pada masa Glenn mencecah umur 18 tahun, dia sudah pun bersaing dengan koboi-koboi terbaik di seluruh dunia. Bakat semula jadinya begitu jelas.
Sehingga ramai yang berpendapat dia boleh menjadi orang seterusnya untuk mencatat markah sempurna 100. Sama seperti tunggangan legenda pada tahun 1991. Glenn berada di landasan yang kelihatan akan membawanya terus ke Dewan Kemasyhuran Sukan Menunggang Lembu. Namanya bakal diingati bersama legenda-legenda hebat apabila hidupnya berubah secara tragis. Pada 24 Mac tahun 2000, di siri Professional Bull Riding Bud Light Cup di Albuquerque, New Mexico, dia mendapat seekor lembu jantan yang terkenal bernama Promised Land untuk acara rodeo pada hari itu. Dengan berat sedikit melebihi 2,000 paun, Promised Land ialah seekor lembu jantan yang atletik dan kuat, yang berpusing lebih laju dan melompat lebih tinggi daripada apa yang sepatutnya mampu dilakukan oleh lembu sebesar itu. Promised Land ialah lembu jantan pertandingan musim biasa dan telah memenangi Cowgirl of the Year 1999 pada tahun sebelumnya. Menurut ramai orang, dia adalah seekor lembu jantan yang agak berperangai baik dan terkenal. Glenn sedang berada di kedudukan ke-9 dalam ranking dunia PBR pada hari itu. Ia adalah salah satu tahun terbaik dalam rekodnya dan dia sudah pun meraih hampir $34,000 cukup untuk menjamin tempatnya di final dunia. Penunggang lain mengucapkan selamat berjaya kepadanya apabila nombornya dipanggil. Glenn sudah bersedia sepenuhnya, fokus dan sedia menunggang Promised Land. Sebaik saja mereka membuka pintu pagar, Promised Land meluru keluar, liar dan kuat. Sementara Glenn berpegang erat, menggertakkan gigi menahan, cuba sedaya upaya untuk terus bertahan. Sesuai dengan tabiatnya, Promised Land meletup keluar dari pintu kandang, berpusing dengan ganas untuk menggugurkan penunggangnya. Glenn menunggang dengan mahir. Glenn menyesuaikan badan dengan setiap lonjakan dan pusingan ketika Promised Land berusaha menggugurkan penumpang yang tidak diingininya. Glenn bergerak seiring dengan gerakan lembu itu. Badannya menyerap setiap hentakan dan kejutan. Tangannya menggenggam tali dengan erat. Tunggangan itu berlangsung selama 8 saat yang terasa amat panjang. Sebelum akhirnya, Promised Land berjaya melontarkan koboi berpengalaman itu ke atas. Orang ramai bersorak, mengagumi kemahiran dan keberanian itu. Tetapi, kegembiraan kemenangan itu tidak bertahan lama. Grafiti menarik Glenn kembali ke bumi, terus ke arah laluan lembu jantan yang masih mengamuk itu. Dalam satu ironi takdir yang kejam, kaki belakang Promised Land telah menendang Glenn dengan satu hentakan dahsyat yang membawa kepada pengakhiran tragis bagi satu pertunjukan kemahiran dan keberanian yang luar biasa. Impak di atas tanah yang keras hanyalah permulaan kepada detik ngeri apabila kuku lembu itu mengenai Glenn dalam satu saat malang yang membawa maut. Ia adalah satu kemalangan yang mengejutkan. Ketika itu, jelas lengannya cedera teruk. Mungkin patah. Kemudian, mereka mendapati Glenn mengalami lebih banyak kecederaan. Tulang rusuk patah dan paru-paru cedera. Pada pandangan pertama, kecederaan itu walaupun teruk, tidak kelihatan mengancam nyawa kepada sesiapa pun. Malah kepada koboi itu sendiri pun tidak. Glenn sedar memberi respons dan seperti biasa, dia tetap tabah. Keseriusan keadaannya tersembunyi oleh ketabahannya dan adrenalin pada saat itu. Glenn memakai semua kelengkapan yang sesuai pada hari itu. Jenis yang sama seperti yang semakin ramai penunggang lembu pakai untuk keselamatan. Selepas kehilangan tragis Lane Frost, seorang legenda dalam sukan itu yang meninggal dunia selepas ditanduk di belakang oleh tanduk lembu, mematahkan beberapa tulang rusuknya dan memutuskan satu arteri. Setiap penunggang profesional mula memakai jaket khas. Direka oleh Cody Lambert, salah seorang pengasas profesional bull riding. Jaket ini seperti jaket kalis peluru, tetapi untuk melindungi daripada tanduk lembu. Ia direka untuk menyerap hentakan daripada pukulan lembu, menyebarkan daya supaya ia tidak terkena pada satu tempat sahaja dengan terlalu kuat. Penunggang juga memakai topi keledar untuk melindungi kepala mereka daripada lembu atau tanah jika mereka terjatuh. Tetapi walaupun dengan semua pelindungan ini, menunggang lembu masih sangat berbahaya. Lembu jantan sangat besar dan kuat, dan apabila ia meronta-ronta, mereka boleh menghentam dengan daya yang sukar ditangkis sepenuhnya. Dalam kes Glenn, dia memakai salah satu vest pelindung ini. Walau bagaimanapun, apabila kuku lembu itu mengenainya, ia menghentam dadanya dengan begitu kuat sehingga menyebabkan kerosakan dalaman yang membawa maut kepada jantung dan organ-organ dalamannya lain. Vest itu telah menjalankan tugasnya, melindungi tulang rusuk dan bahagian luar tubuhnya. Tetapi daya hentakan itu terlalu tertumpuk dan kerosakan dalaman itu terlalu parah untuk dia selamat. Peralatan keselamatan memang menyelamatkan nyawa dan mencegah kecederaan setiap tahun. Tetapi kadang-kadang, hentakan datang dari sudut atau dengan kekuatan yang begitu kuat, sehingga ia melebihi kemampuan peralatan terbaik sekalipun. Bahagian dada dan perut amat berisiko, kerana jaket keselamatan tidak dapat melindungi sepenuhnya daripada hentakan terus seekor lembu jantan yang beratnya sekitar 2,000 paun. Veteran berpengalaman itu hanya berada di tempat yang salah pada masa yang salah. Dan itu sahaja sudah cukup. Di sebalik luaran Glenn yang tenang, situasi kritikal sedang berlaku. Keberanian dan ketabahan. Awal Glenn menyembunyikan bahaya sebenar kecederaan dalaman beliau. Beliau segera dibawa untuk mendapatkan rawatan perubatan walaupun tiada siapa yang mengesyaki apa-apa yang serius. Keadaan berubah dengan cepat apabila di hospital, doktor memeriksa bahagian dalam badannya. Mereka mendapati dia mengalami pendarahan yang teruk, hatinya telah terbelah, kerosak akibat terjatuh,
dan hentakkan kuku haiwan. Walaupun dengan segala usaha mereka, Glenn kehilangan terlalu banyak darah dalam masa yang terlalu singkat. Sebelum doktor sempat merawat kecederaan itu, ia sudah terlambat. Dalam detik-detik terakhirnya, Glenn Kelly menghembuskan nafas terakhir di atas meja pembedahan kerana pendarahan dalaman. Dia baru sahaja mencecah usia 30 tahun dan itulah tunggangan terakhir dalam hidupnya. Dalam komuniti rodeo yang rapat, di mana tragedi seperti ini tidak pernah didengari, kehilangan mengejut Glenn telah menggemparkan seluruh komuniti dengan kesedihan. Detik-detik terakhir, Glenn bukan berlaku di debu arena, tetapi di atas katil hospital, di bawah jagaan kecemasan doktor, berusaha namun sia-sia untuk menyelamatkan nyawanya. Kesan pemergiannya bergema di seluruh dunia sukan. Menunggang lembu jantan profesional menyebabkan suasana berkabung menyelubungi acara tersebut. Kejutan itu bertambah kerana Glenn dikenali kerana turun dari lembu jantan dengan kemas dan cekap. Jarang sekali beliau berada dalam situasi berbahaya. Reputasinya yang terkenal kerana mengelak kecederaan dan kemalangan menjadikan keadaan kemalangannya terasa semakin sukar dipercayai. Ia adalah satu situasi yang sukar dipercayai oleh mereka yang mengenali beliau kerana insiden seperti itu memang tidak sesuai dengan watak seorang koboi yang berpengalaman dan mahir sepertinya. Tetapi walaupun penunggang yang paling mahir sekalipun tidak kebal terhadap takdir. Di acara Piala Bud Light, walaupun para penunggang lembu tahu pertandingan akan diteruskan, suasana diselubungi rasa terkejut dan sedih. Setiap penunggang merasai beban kehilangan itu dengan mendalam, tetapi mereka juga tahu mereka mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan sebagai satu cara untuk menghormati rakan mereka yang telah pergi. Mereka menaiki lembu mereka dengan hati yang penuh dengan kenangan. Setiap tunggangan adalah penghormatan kepada penunggang lembu legenda yang telah mereka kehilangan. Pada akhirnya, kemenangan yang dicapai pada malam itu bukan sekadar untuk rekod. Ia adalah satu penghormatan yang didedikasikan untuk mengenang rakan seperjuangan mereka, memastikan semangatnya sentiasa bersama mereka dalam setiap aksi dan pusingan. Penunggang lembu yang bertanding di acara Piala Bud Light itu tahu bahawa pertunjukan akan tetap diteruskan pada malam itu, tetapi kebanyakannya masih terkejut dan tergamam. Mereka menunggang untuk mengenang penunggang lembu legenda itu. Dan kemenangan terakhir didedikasikan untuknya. Bertahun-tahun selepas kematian Glenn, pelekat peringatan yang memperingati penunggang lembu yang berani dan berbakat, yang mentertawakan bahaya, memenuhi vest koboi. Selepas pemergian Glenn, penunggang lembu profesional telah mencipta anugerah Glenn Kelly untuk menghormati ingatannya. Anugerah ini diberikan kepada penunggang lembu Kanada terbaik di final dunia PBR di Las Vegas setiap tahun sebagai penghormatan yang sesuai kepada impak Glenn terhadap sukan ini dan warisan kebangsaannya. Pencapaian Glenn dalam rodeo tercatat dalam sejarah, tetapi legasi sebenar beliau dapat dilihat dalam kehidupan keluarganya, rakan-rakan dan rakan penunggang yang hidupnya pernah disentuhnya. Pada tahun 2004, komuniti rodeo telah bersatu untuk memulakan acara menunggang lembu Memorial Glenn Kelly sebagai penghormatan kepadanya. Acara ini bukan sekadar satu pertandingan. Ia adalah cara untuk mengekalkan semangat Glenn dengan menyokong satu perjuangan yang pasti amat dekat di hatinya. Semua wang yang dikumpul akan disalurkan ke tabung kebajikan dan biasiswa Glenn Kelly. Sepanjang tahun-tahun ini, tabung ini telah memberikan lebih daripada $250,000 membantu pelajar dan atlet mengejar impian mereka. Seperti yang Glenn lakukan. Glenn Kelly mungkin telah meninggalkan kita terlalu awal, tetapi jiwa beraninya dan legasi yang diciptanya akan sentiasa bergema dalam hati para koboi muda yang berani menghadapi cabaran besar rodeo. Perlu ada insan yang luar biasa untuk mengharungi tarian berbahaya antara manusia dan binatang. Dan Glenn, baiklah, dia memang seorang lelaki seperti itu. Terima kasih kerana menonton. Beritahu saya pendapat anda di ruangan komen dan saya akan jumpa anda di video seterusnya.